Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuduk itu separuh pada iman. Ucapan alhamdulillah menyebabkan timbangan amalan penuh dengan pahala. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah menyebabkan ruang antara langit dan bumi penuh dengan pahala. Solat ialah nur, sedekah ialah bukti dan sabar ialah cahaya, dan Al-Quran ialah pembela kamu atau pendakwa bagi kamu. Yang ini sekiranya kamu membacanya dan beramal dengannya, maka Al-Quran itu akan menjadi sebab keselamatan untuk kamu. Dan sekiranya tidak, maka Al-Quran itu akan menjadi sebab azab untuk kamu. Muslim. Sayyidina Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wuduk itu separuh pada iman. Ucapan alhamdulillah menyebabkan timbangan amalan penuh dengan pahala. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah menyebabkan ruang antara langit dengan bumi, dan bumi penuh dengan pahala. Solat ialah nur, sedekah ialah bukti, dan sabar ialah cahaya, dan Al-Quran ialah pembela kamu atau pendakwa bagi kamu. Yang ini sekiranya kamu bacanya dan beramal dengannya, maka Al-Quran itu akan menjadi sebab keselamatan untuk kamu. Dan sekiranya tidak, maka Al-Quran itu akan menjadi sebab untuk azab bagi kamu. Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa wuduk ialah separuh pada iman, kerana iman merangkumi pembersihan batin dan pembersihan zahir. Yang ini membersihkan batin pada kekotoran kufur dan syirik daripada hati, manakala wuduk pula membersihkan anggota pada kekotoran hadas dan najis. Salah satu maksud pada kenyataan bahawa solat itu ialah nur ialah solat mencegah daripada perbuatan dosa dan keji, sebagaimana cahaya menjauhkan kegelapan. Maksud yang lain ialah pada hari kiamat wajah orang yang bersolat akan bercahaya, dan demikian juga di dunia ini wajah orang yang bersolat kelihatan segar dan ceria. Maksud ketiga ialah solat akan menjadi nur menerangi kegelapan kubur dan hari kiamat. Maksud pada kenyataan bahawa sedekah merupakan bukti ialah harta biasanya sangat dikasihi oleh Allah. Apabila seorang itu sanggup membelanjakan harta ni jalan Allah SWT dan memberi sedekah, maka perbuatannya memberi sedekah itu menjadi tanda dan bukti tentang kebenaran imannya kepada Allah SWT. Maksud pada kenyataan bahawa sabar itu cahaya ialah seorang yang bersabar, iaitu seorang yang rela menanggung kesusahan mentaati perintah Allah SWT, dan rela menanggung kesusahan meninggalkan larangan Allah SWT, serta rela menanggung kesusahan-kesusahan yang lain. Maka dia ialah seorang yang memiliki cahaya hidayat dalam hatinya. Nawawi Mirkat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah SWT mengasihi orang-orang yang selalu berada dalam keadaan suci. Surah At-Taubah ayat 108. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.